Selamat pagi guys. Hari ni hari Ahad 31 hari bulan Mei 2026. Ini dia botnya. Pohon beringin. Tiba-tiba saya teramam. Ni rendang daging yang dibuat fresh setiap hari. Ni dia. Ni semua lari masuk ni. Lari tak? Lari ya? Okey. Laksa lubuk dapur kayu. Okey, ni ah. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu, 30 hari bulan Mei 2026. Kita nak buat satu short trip. Berbeza dengan trip-trip sebelum ni. Runcation sekarang dulu kita jalan saja kan. Sekarang ni kita dah ada satu lagi jalan, kita jalan runcation katanya. Tujuan utama adalah untuk pergi join event running di Kuala Kangsar. Nama event ni adalah Kuala Kangsar Half Marathon. Tapi kita tak buat half marathon, kita buat 10 km sahaja. So kita akan berada dekat Kuala Kangsar ni memang very weekend trip lah, consider weekend trip. 2 hari 1 malam, hari Sabtu dengan Ahad. Event akan berlangsung pada hari Ahad pukul 3.30 pagi, fly off untuk 10 km. So memang trip ni memang a new experience. Pergi berjalan untuk run, dan 10 km pun start awal 3.30. Biasa pukul 6, pukul 7. Yang ni pukul 3.30, pukul 3 half marathon. So yang kita ada betul-betul masa hari ni, kita sampai Kuala Kangsar. Kita naik train anyway. Kita orang kat KL Central sekarang. Kita punya train pukul 7.20 minit pagi. Kita akan sampai Kuala Kangsar lebih kurang dalam pukul 10 macam tu lah. 2 jam lebih macam tu. So sampai sana kita akan pick up kita punya kereta. Kita sewa kereta kat sana sepanjang 2 hari kat sana. Lepas tu kita akan collect kita punya race kit. Lepas tu kita akan lunch and jalan-jalan di sekitar Kuala Kangsar. Memang dah ada itinerary dah, semestinya. So kita akan dinner awal, kita akan tidur awal. Kononnya lah, hopefully kita boleh tidur awal lah. Pasal kita nak kena bangun at least 1.30 pagi untuk kita bersiap-siap semua untuk pergi ke kita punya starting line. So berbeza lah kita punya trip kali ni. Okay, first time pergi Kuala Kangsar. First time dia untuk dia lah. First time pergi Kuala Kangsar. I pernah pergi dah dulu. Lepas tu first time juga aku cuba nak buat vlog untuk running. Besok aku cuba untuk record while running gunakan kamera Insta360. Aku tak pernah buat sebelum ni. Aku try tengok macam mana pergi dia. Kalau footage bagus, then aku akan post sekali lah. If not, then tu lah. Tapi hopefully boleh lah. Sebab aku pun baru belajar berlari. So nak kena fokus on berlari, untuk fokus untuk nak shooting video semua. So agak challenging juga. So tak apa, kita belajar semua. Untuk trip ni kita belajar semua. Okay, so jumpa sekejap lagi. Ciao. Sekarang dah sampai. Breakfast dulu. Kita actually boleh je beli order makan kat dalam sekali kan? Boleh kan? Ke hanya untuk business class saja? Tak, boleh lah. Tapi kita orang malas sebab last time pergi Hajna itu, si Syah pergi, aku punya bigas tu, dia pergi beli nasi lemak. Tahu? Nasi lemak dia dah lah RM15. Ikan bilis 3, kacang 3, telur dadah dia petak kecil je. Tak berbaloi. Kau beli makan nasi lemak dekat dalam Malaysia lagi better. Itu kan Malaysia benar? Bukan. Bukan. So tapi aku sebenarnya kalau beli naik flight pun sama, aku akan makan dulu dekat ground. Kalau short flight lah. Kalau long flight tu no choice lah kan. So akan load dulu siap-siap dekat ground, kat airport. Then lepas tu naik kapal, relax. So sama macam ni lah. Kita nak sampai masuk dalam train, kita nak tidur. Kalau boleh lah tidur hopefully tak bising lah. Dijangka akan ramai lah pasal ni long weekend tau. Dia daripada cuti Hari Raya Haji lagi, hari Rabu, lepas tu hari Khamis kerja balik, Jumaat, lepas tu tengah pergi sekolah lagi. Lepas tu ni tak habis. Tak habis. Kita masa-masa kita booking nak beli tiket ni pun mesti sekarang dah habis dah. Sebab long weekend, hari Selasa cuti. So memang orang panjang. Seat yang ke belakang tu.
Nasi di belakang lah. Kasi tu dia berapa. So tak apa. Kita pun tak lama, kita tak sampai. Kalau kita sampai ke Padang Besar tu mungkin busy sikit lah. Kan pasal semua nak pergi masuk Ainai. Tengok border pun semalam memang penuh, sesak. So ya kita makan luar. Baik. Okay guys, kita sekarang dah sampai di stesen Ipoh. The last station before kita sampai Kuala Kangsar. Memang dah puas tidur. Ada basi semua leleh basi semua tadi. Paling lama gitu. So kita akan sampai di stesen Kuala Kangsar pada pukul 10.20 pagi. Rasanya on time lah kot pasal tadi berlepas pun memang on time lah pukul 7.20 terus gerak. So kita dah pun dah janji dengan kita punya car rental suruh pick up kita pukul 10.20. Okay, jumpa kejap lagi. Guys, kita dah sampai ke Kuala Kangsar. Stesen Kuala Kangsar tepat pukul 10.29 pagi. Delay 9 minit. But still okay? Tu yang senang ni kalau kita naik kereta api ni. Kan, tak ada sangkut jam, tak ada apa. Tenang, tahu-tahu sampai. Tidur pun selesa. So, ini first time kita menjejakkan kaki di stesen KTM ni. KTM Kuala Kangsar. Okay. Oh, lebih kurang macam style Padang Besar. So, yang turun kat sini pun, kita orang 3 orang je. Aku dengan Emang, lepas tu ada seorang lagi. Sekejap je. Itu kita orang dah terlambat juga nak turun. Soal tak ni, terlalai sekejap tadi. But overall, okay. Good experience. Selamat sampai. Okay, tunggu kita orang punya car rental. Dia pun cakap dia sampai lambat sikit. Oh, ni dia ada WhatsApp dah. Dia pun sampai lambat juga pasal dia kata dekat office dia busy. Okay, untuk car rental ni, aku dah book daripada KL siap beberapa hari lepas. Bayar booking RM50. Aku ambil Azia je, Azia lama. Lepas tu ambil datang dekat KTM Kuala Kangsar ni. Ada extra charge lah. So far yang aku survey dekat TikTok. Lepas tu yang ni yang paling cepat respons dan harga pun not bad sebab untuk datang pick up, collect dan hantar dekat stesen kereta api Kuala Kangsar ni ada extra charge, tapi yang dia ni yang paling murah sekali, ada charge RM10 je. Yang lain semua charge return RM30. Lepas tu harga rental dia pun murah sikit. Murah tak banyak lah, dalam RM20, RM30 macam itulah. Sebab aku pun memang minta kereta yang paling low spec, kereta yang paling murah. Sebab nak pusing-pusing kat Kuala Kangsar ni je, nak kena makan-makan apa semua kan. So dia dah message lah ni. Okay, dia tunggu dia ambil kereta sekejap. Tengok stesen Kuala Kangsar ni pun clear, tak ada orang. Kosong. 10.30. Adalah tu kat dalam bilik aircon tu, bilik tengah menunggu kan. Okay guys, sekarang aku dah sampai di kereta sewa Kuala Kangsar. Daripada kereta yang komputer station tadi, dia ambil pick up aku. Datang ke office dia untuk sign documentation apa semua, ambil deposit everything semua. Kedai dia besar jugalah, banyak kereta ada tengok ni. So bermacam-macam kereta ada. Kebanyakannya semua kereta macam Pro 2, Azia, Myvi, Alza, kereta Proton. So aku letak nombor dia dekat di ruangan description. So kalau kau datang Kuala Kangsar, boleh contact kedai ni. Kereta semua cantik-cantik. Dia pun sini kat sini memang ada dia punya car wash. Dia bersih cuci kereta semua. So kat sini kan, bila dah orang dah deliver apa semua, dia akan bersihkan, ataupun sebelum orang pick up, dia akan bersihkan kereta semua. So aku tengok kereta kat sini semuanya memang bersih-bersih. Okay, jom kita sign agreement. Sign documentation semualah. So okay, lepas ni kita nak pergi collect race kit kita. Lepas tu kita akan pergi lunch terus lah. After lunch baru kita check in semua. Okay, kita dah sampai di Dewan Taman Sari untuk race kit collection. Veteran. Yang betul tu veteran. Veteran sini oh. Sama. IC 79 kan? Betul? L.
Kita jumpa malam ni bang. Malam ni Oh ya betul lah. Pagi. Kekok lah. Biasa pukul 6, pukul 7 ni pukul 3:30. Ha? Oh dia lagi sikit. Ni dia. Ni semua lari besok ni. Lari tak? Lari ya? Okey, kita jumpa malam ni. Tak apa, yang penting sampai. Okay, ni adalah Kibro. Kalau ada box dengan gunting. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jumpa orang. So kat sini dia ada guang, ada jual kasut lah. Oh, dia jual seluar. Guang speed. Dia baju. So, sebab sekali dengan tak ni. Baju dah seluar juga. Spin tak dengar lah mana dia. Ada jual apa tu? Energy gel. Oh, ada lampu. Sebabkan malam ni nak lari gelap-gelap, dia kena ada lampu kan. Ni lampu tak kepala. I think lampu yang ni lah kot. Lampu yang ni. Lampu yang ni. RM20 ni. Ha? RM20. Boleh lah. Boleh ke besar sikit. Ha. Yang rechargeable yang petak Betul. Ni rechargeable. Yang tu dia ada 2 color. Rechargeable ni dia punya LED sama juga dengan yang ni. Oh, dia lagi terang lah. Lagi terang. Lagi terang. Dia ada 6 mode. Oh. Kalau macam contoh nak lari seorang-seorang, dia boleh pakai yang merah ni lah. Tapi 2 ni lah. Tapi kalau nak lari merah tu, saya suggest pakai yang ni. So bateri yang ni boleh tahan dalam 7 ke 8 jam. Sekali charge. Kalau bateri dah habis, kurang daripada 1,5 jam untuk penuh. Oh, cepat lah. Bila penuh, dia tak ada keluar lampu. Kalau bateri tak ada, dia akan keluar lampu merah kat sini. Oh, tak ada bateri. Okey, faham. Ni berapa? RM40. Ini 40. Kalau beli 2, RM75. Tak sama tak? Oh. Tapi dia button dia. Atas. Atas. 70. Sekejap. 80. Oh, terang lah. Semua kita ni dia water resistant. Oh, so kalau berpeluh tak ada hal lah. Tak ada hal. Cuma kalau jatuh dalam air, kalau lambat sangat, abang boleh pakai lagi punya coil kat dalam tak karat lah. Okey. Dia jatuh dalam air tu susah sikit lah. Cuma bila berpeluh kan. Puluk selanjutnya lagi. Okey ya. Hujan ke still okay. Ada warranty ke? Tak, cerita. Kena off ke lama-lama. Ni ni support. Okey lah, ni support. Nak guna untuk gunaan aktiviti lari ke hiking ke? Lari. Kalau lari saya selalu pakai yang ini. Ini dari case skin. Bahagian yang sini dia punya compression. So bila ikat tu dia akan compress bahagian tepi masa kita dan kita punya tepi dulu. Oh. Lebih sesuai untuk train. Sebab dia punya dia tebal. So kalau guna untuk lari, bila bergerak banyak sangat, possible untuk Malaysia tu tinggi. Tapi dia memang untuk sport lah. Cuma yang ini dia bahagian tepi ni keras. So yang ini yang akan compress kita punya bahagian tepi. Ni senang. Kalau yang ini dia punya compression. Yang ini compress keseluruhan lah. Kalau macam ni pakai dekat dalam ke ataupun dekat luar? Dalam. Pakai dalam ah. So bawa pakai seluar semua, stocking semua. Ada nipis, so boleh kalau nak pakai seluar legging ke apa ke. Oh. Yang ini pakai kat luar kalau nak pakai seluar legging. Dua nombor. Bismillah. Dapat TV 75 inci. So ni laluan dia. Kita punya 10 km. So nampak macam very straightforward je. Patah balik. Yang half marathon ni nampak pusing-pusing kat lah. Tapi rasanya dia akan jumpa juga dengan kita punya 10 km kat sini. Kan cuma dekat sini je dia ni pusing jauh sikit. Dia straightforward. Same route. Sama lah semua. Cuma yang dia kat bawah je. Belah sini je kan yang akan jadi ni. Kat U-turn ni semua sama. So tengok geng, fly off 3.5 geng. Half marathon pukul 3. Oh, first time kita fly off untuk 10 km seawal ini. Biasa pukul 6, pukul 7. Okay, kita ambil gambar. Ambil gambar nombor kita. Okay guys, kita dah collect kita punya race kit.
di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar, geng. Yang penting sekarang kita dah collect semua. Sekarang kita nak pergi makan. Makan eh? Yuk kari kepala ikan. Memang dia dah susun itinerary semua. Kita kena makan sebelum pukul 8. Kalau tidak, mampu kali lagi besok. Okay guys, kita sekarang dah sampai di destinasi pertama kita. Rumah makan rendang Tok Yuk. Harap ada rendang Tok kat sini. Ke nama dia rendang, nama dia Tok Yuk. Kita tahu. Kalau kita tengok kan, rendang Tok ke apa. So dia punya ni unik sikit lah. Oh, ni rendang dia, geng. Rendang dia masak dalam kawah yang besar, weh. Sempoi lah. Rendang apa, bang? Rendang apa? Daging. Rendang daging? Oh. Kacau ke tak? Kena kacau dulu. Mantap, bang. Kacau. Oh, boleh kacau Ya, boleh. Kau boleh kacau, geng. Nampak? Oh, dia kacau pun ada cara. Nampak? Ni rendang daging yang dibuat fresh setiap hari. Oh, mantap lah. Kuali pun bersih. Kan? Memang setiap hari masak berapa kilo dalam ni? Ya. Ini buat untuk demo je ke atau memang yang untuk orang makan punya? Untuk masak lah. Memang untuk masak lah? Tunjuk orang ni. Oh. Tu, ni apa ni? Bawang serai. Oh, dia punya ramuan dia. Oh, mantap, brother. So kat sini dia makan set hidang lah. Set hidang. Ada lemang, ada ketupat, ada setiap hari. setiap hari ada. Rabu itu. Daripada pukul berapa? 9 sampai 5 petang. 9 sampai 5 petang. Hari Rabu tutup. Lemang tak payah nak tunggu hari raya, memang hari-hari ada kan. So kita duduk nanti ada orang ambil order ke ataupun Meja. Ada. oh, scan kat meja. Okey, mantap. Masih banyak brother. Dia pun kemas dia buat, tengok. Kan? Oh, terbaik. Jom kita try makanan dia pula. Kan? Kita order makan. So, ini dia punya menu. Set talam kambing RM91, nasi 4, nasi yuk 4, rendang tok kambing, papadum, satu piring jelatah. Oh, okey, dia set-set macam ni lah. Ada set ayam goreng berempah, ada rendang tok daging, rendang tok kambing. Menu utama set lamb shank. Oh, dia ada lamb shank. Ayam pun ada. Dia punya nasi ni memang nasi dia nasi set nasi dia punya style lah kot kan. Sebab colour dia pun colour lain ni kan. Ayam pistol. Dia tak panggil Thai, ayam pistol. Set ketupat palas pun ada. So ni kau boleh dapat daily lah. Maksudnya rendang apa, lemang, set ketupat palas ni semua boleh dapat daily lah. Nasi yuk dia memang dia punya sendiri lah menu dia. Resepi dia sendiri lah. Lepas tu ada jugalah menu breakfast, sambal titap apa semua. Sambal titap pula, roti titap, roti bakar. Nasi lemak pun ada. Banyak lah, variety lah. Okay, tak apa, kita try dulu. Sisinya kita kena try dia punya rendang. Kan dah masak dalam kuali besar-besar tu, kita mesti try lah rendang dia. Kan lepak kat sini, best tu. Dia punya bau, dia tengah masak lemang, masak rendang dengan lemang tu, dia guna kayu api tau. Oh, bau memang bau memang harum lah, sedap lah bau. Kan macam kat kampung. Kat sini pun memang dia kat sini pun windy, dengan kipas apa semua. Okey lah, sejuk lah. Ada basking. So it's a good vibe, macam vibe kampung-kampung. Dengan kawasan sekitar sini pun macam very sunyi, tak busy kan. Not bad lah. Tapi kita try dulu makanan dia macam mana kan. So hopefully makanan dia sedap lah kan. Menu ni pun banyak lah. Not bad. Kita tunggu makanan kita, tengok macam mana pergi dia. So kita order Thai milk tea. Mana-mana Thai milk tea. Sirap limau, air kosong, panas. Thai milk tea dia manis sangat. So ini menu yang kita order.
Kita order nasi dengan rendang daging. Nasi ni memang nasi macam nasi biryani ataupun dia punya own recipe lah dengan papadam semua kan. So yang lemang kita pairkan dengan lamb shank. So ini memang set lah. Dua ni set. Ni pun set. Bukan set lah sebenarnya. Dia set untuk makanan lah. Dia tak datang sekali dengan air. So kita try dulu makanan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okay, kita try dulu dengan lemang dia. Lemang cincah dengan lamb shank rendang, geng. Mana nak dapat, geng? Rendang lamb shank. Ini rendang lamb shank lah. Kan? Dia lemang pun lembut. Kenyal, ni lembut tengok. Tak ada keras, dia pun tepi-tepi pun lembut. Freshly made Rasa dulu kuah macam mana? Okay guys, pas. Dia rendang dia macam rendang kampung tu lah. Memang kena dengan bau dia tu. Kan? Perak style lah. Okay, kita try punya daging lembut. Lamb shank dia lembut. Okay, boleh pergi jauh. Sedap. Kan? Ya. Mana you dapat ni? YouTube. Masa beli kat YouTube. Kalau nak dengar lah pasal kita tengah bising dengan angin, dengan bunyi orang basking ni. Okay. Kita try rendang daging pula. Daging besar. Ya. Sedap. Sedap ke? Dia memang style rendang kampung lah. Kan? Aku bagi 9 lah. 9/10. Dia try nasi dia. Tak tahu nasi lembut dia. Lembut dia. Nasi dia betul lah. Style nasi biryani ni. Tapi dia ada rasa-rasa macam sirap sikit. Tu rasa. Kan? Dia sirap sikit kan? Nasi macam nasi orang kahwin. Kan? Nasi orang kahwin kan? Sedap kan? Not bad. Nasi orang kampung. Nasi orang kahwin. Ya. Rasa Pak Muda pula macam mana? Pak Muda tak lah. Rasa macam Pak Muda. Okay. So, kalau kau tanya aku, yes. Kau kena datang try lah. Recommended. Aku tak sure kalau hari biasa macam mana. Sebab ini pun boleh dikatakan weekend. Memang weekend pun hanya Sabtu. Dan ini adalah long weekend tau. So kat sini keadaan sekarang macam sekarang ni pukul 12. Oh awal 12.50. Aku ingat dah pukul 23. Okay. Masa kita sampai ni masih kosong lah. Tapi sekarang ni dah start orang dah slowly sampai. Lepas tu table masih ada kosong lagi. Dia boleh duduk kat dalam rumah dia ni ataupun kat luar ni. Okay. Ni memang confirm. Mix dua ni rasa memang macam makan kat mau nasi orang kahwin. Sekali. Mari try. Kan? Sedikit macam orang kahwin kan? So ini last lah makanan pedas kita untuk hari ni. Petang ni makan light-light. Lepas hari pun sama balik. Gila. Okay, kita dah settle makan di rumah makan rendang Tok Yok. Aktiviti seterusnya Kita naik boat di sungai. kita nak pergi river cruise. Naik
Bot pusing Sungai Perak koma. Ada gila dia buatnya. Pukul 12 lebih ajak river cruise tengah hari. Mampui. Satu. Oh, ada gila dia buatnya koma. Nak naik bot koma. Nak naik bot pusing Sungai Perak koma. Semua tengah-tengah hari ni. Mana dah dapat koma. Sampai Kuala Kangsar ni. Naik bot koma. Pakailah jaket semua. Kat sini ada dia punya banyak food court. Ada cendol yang famous kat sini. So not bad lah sini. Meriah jugalah. Kan. Kat Kuala Kangsar. Hiburan di Kuala Kangsar. Okay geng. Kita dah nak naik bot. Bot pesaran Wan Lebo. Wan Lebo. Ini dia. Botnya. Menjunam juga botnya. Mari kita. Baik. RM1 main Alam bot. Buat apa makan? Alam bot besar. Bot kecil. Air bot kecil terasa ke? Goyang pula. Ya Allah sekalian. Tak apa, ada lah jaket. Dia perjalanan dia macam mana bang? Abang pusing sampai ujung. Ujung sampai ke ni. Sampai ke mana? Ujung sampai Letan lah. Ada depan tu tukar dengan dia tu boleh? Ni tukar ni. Swap. Boleh tukar ni? Tak boleh, tak belen. Laju ni aku ni. Boleh tahan laju ni. Sempoi lah, mandal lah. Kebau. Itulah kau mah. Dia bawa dia pusing satu sungai pusing lah. Lalu kawasan perfilman, kawasan tapak lokasi yang Muhammad Khalid dah pernah shoot dulu. Tempat zombie kapur pisang. And then the King Brother, zombie kapur pisang. 8 kali 18 puasa. Okey lah, RM10 dia minyak. Kan, pusing sampai ujung. Tak ada sampai ujung nak pun. Sampai tu patah balik. Itu je lah. Bawah jambatan. Masuk bawah jambatan. Lepas tu kita balik. Itu je lah. So kita check in dulu. Lepas tu baru kita keluar balik lah. Kan. Panas geng. Sekarang pukul 1.50, 33 degree. 33 darjah Celsius. Let's go. Kita sekarang singgah di Caf Kopi. Disebabkan kita tak dapat check in lagi. Kita punya bilik tak ready lagi. So kita cari kopi. Kita cari dia terdekat dengan hotel kita di Caf Kopi. Butterscotch latte. Koma, kita dah sampai ke perhentian kita yang seterusnya di Victoria Bridge, Kuala Kangsar. Koma. Kat sini ramai orang. Sini ramai turis lah. Pasal sini memang tourist attraction. So siapa-siapa yang datang ke Kuala Kangsar, mesti datang sini lah. So sini pun nampak banyak budak-budak motor semua, konvoi semua lepak kat sini ambil gambar semua kan. So kita ni bridge ni dah tak diguna pakai dah. Ni laluan kereta api lama kan. So dijadikan sebagai tempat untuk mengambil gambar. So selalunya kita tengok orang-orang wedding, photoshoot wedding semua kat sini lah. Jom kita ambil gambar jugalah. Kenangan. Kan? Si Emma tak pernah sampai kat sini. Saya pernah sampai. So inilah keadaan di atas ni. Hai koma. Selamat tak ni? Selamat. So ni jambatan. Nampak.
Dan bawah ni masih lagi digunakan. Nampak tu? Nampak. So, wow. Jom kita tengah sikit lah ambil gambar. Tinggi jabatan ni sebenarnya. Tinggi juga Tengok bawah teramam juga maknanya jabatan ni masih lagi digunakan oleh penunggang-penunggang basikal dan juga motor boleh lalu kat sini atau pejalan kaki. Mungkin orang kampung kat sini lalu sebab dia boleh cross ke melintas sungai juga. Kita ambil gambar kejap lah. Ambil gambar kejap kat tengah ni. Di atas Victoria Bridge ni kita nak cross kawasan jalan raya juga kawasan kampung tu. Sekali tengok kita dah masuk ke atas sungai sekarang. Nampak ni sungai. Ya. Tiba-tiba rasa teramam. Tak berani kot dari tengah motor. Tu cakap motor dia masih aktif lah. Motor semua lalu sini yang hati-hati sikit. Cuak juga baik sebenarnya. Tak ada salah kah? Okey. Ni kita tengok apa. So begitulah cerita dia di Victoria Bridge ni. Begitu busy dengan laluan penduduk kampung menaiki motor berulang-alik kawasan ni. Lepas tu orang pun ramai kat sini kan. So pandai-pandai lah. Tapi gayat jugalah bila tadi dia lalu dekat atas sungai tu. Orang semua balik-balik daripada pergi kahwin ke apa yang jalanan. So agak singgah sini. Ada jumpa secara jauh. Sekarang kita berada di Laksa Lubuk Dapur Kayu. Kita sekarang berada di Laksa Lubuk Dapur Kayu. So dia ada dua special laksa dia. Laksa tepung gandum dan tepung beras. Kan? Waktu dia pandai tambah hari telur dadah. Dia ingat laksa sarang burung. Tu laksa sarang burung. Kat sini tak ada, dia ada dua tu je. Kan dia cakap tadi. So kena hati-hati nak order ni yang pandai-pandai. Menambah apa benda yang kita tak pasti. Sebab kakak tu pun dah sebut kasih dua je laksa. Aduh. So kita datang daripada Victoria Beach tu. Lebih kurang dalam 20 minit. Dan kita pun tadi ingat dah sesat lah. Sebab kita datang daripada Victoria Beach. Jalan tu memang jalan daripada belakang lah. Kita masuk daripada kampung belakang. So kalau korang daripada Kuala Kangsar mungkin jalan daripada sana kan. Sampai sini dulu. So kita tadi dah ingat dah hampir-hampir kita ingat dah sesat. Tapi okey lah. Sini. Tengok sini dua. Masih. Okey. Lupa dah. Dah sembang-sembang dah lupa dah. Lepas tu hari ni cuaca pun panas. Jadi kurang dalam 33 degree. Kalau ikut tak sangat lagi dia terik kat sini. Laksa kita dah sampai. Laksa apa? Tepung apa tadi? Gandum. Laksa tepung gandum. So dia serve kita punya laksa ni. Dia letak kita meja dengan cili api, dengan petis, udang, dengan telur rebus semua. Tapi Aimah diselitkan sikit lah telur dadah. Ini kau ada makan laksa telur dadah. Kakak mesti beli budak ni yang kubah-kubah je. Menu aku dah bagi ni. Ni kita try tengok. Makan dia punya ni. Kita telur sebiji. Bagi telur sebiji kena pecahkan sendiri. Okay, kita apa-apa kita rasa dulu. Dia tak bagi. Taste. Tak. Apa tu? Tak apa. Nanti kita rasa dulu dia punya kuah tanpa petis Tanpa petis. Dia letak petis. Rasa dulu sebelum rasa petis. Kalau dia cair lah. Sedap. 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 Dia tidak feel. Ni. Dia memang dia cair daripada laksa Penang. Buat nama dia laksa Kuala. Dia kuah memang cair. Petis. Kasi dia cair dulu. Lepas tu beras sikit asam, asam limau. Lepas tu letak cili padi. Memang padu kan.
Tadi baru je kita makan. Baru je kita makan. Kita makan nasi jadi baru berapa lama je. Tadi kita beli ke 12. 5 lebih. Sekarang ni pun nak masuk ke 4. 3.58. 3 jam. Tadi tu lunch. 20 break. Ini makan petang. So kita tengok rasa dia selepas kita campur petis tadi. Aku pun tak letak banyak sangat. Ya, rasa tengok. Lagi padu. Laksa besar, laksa. Lagi padu kan. So kena campur sikit dengan Dan juga limau. Sedap. Dia punya ni biasa kita makan laksa, mi dia yang jenis mi apa tepung beras tu kan. Dan ni rasa padat sikit baik yang. Sedap. Tak sia-sia lah. 20 minit daripada Victoria Bridge tadi. Yang hampir-hampir sesat. Itu boleh. Selamat pagi guys. Hari ni hari Ahad 31 hari bulan Mei 2026. Penghujung bulan 5. Seawal sekarang pukul berapa ni? Pukul 2.44 minit pagi. Kita orang dah sampai di tapak parking ATMB, iaitu parking yang berhampiran dengan kita punya starting line. Starting line kita dah di mana? Di Pejabat Tanah PPD lah, Pejabat Pendidikan. Pejabat Pendidikan Daerah. So kita punya flag off pukul 3.30 pagi untuk 10 km. Sini sebab dia buat awal sebab dia nak kita settlekan sebelum subuh kan. So half marathon pukul 3. Okay. So dari parking nak ke flag starting line ni lebih kurang dalam 7-8 minit lah walking. So habis tu kau boleh warm up dulu. Okay. So kita pun excited juga sebab this first time kita berlari di luar daripada Klang Valley selain daripada yang first kita punya larian di Convent JB tu. So ini adalah first time kita 2 orang je. So ini pun plan dia jugalah plus MR ni. So okay, aku try record all the way sepanjang 10 km aku berlari ni. Hopefully aku rajin dan nak pegang. Kan ni first time juga ni. Selain daripada tadi yang muzik run tu. Okay, jom kita slowly jalan ke tempat starting line. Starting line kita first time tu sikit lagi kita memang selalu dia habis lah. Serta alhamdulillah semua standby semua di starting line. Episode terima kasih. So janji lepas kita punya count of time 3 jam 40 minit jangan buat malu kat orang Kuala Kangsar Ready. Lepas sikit. Sistem okey. Alright. Okey, dalam kiraan 5. Okey, dalam kiraan 5, jom abang kita sama-sama. Alright, okey, kita kira daripada kiraan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Tanya kepada semua peserta. Dilepaskan dengan penuh bergaya oleh Sir Garrison kita. Okey, kita akan countdown Sekarang dah 29, 18, 19, 20. Start daripada 50, kita akan countdown 10 Boleh bang Kita akan countdown daripada 10. Sikit lagi tu. So tuan-tuan semua pastikan kita berlari dengan keadaan selamat jangan tolak-tolak kita nak semua selamat pergi dan juga selamat pulang. Dan larian ini akan dilepaskan oleh yang berbahagia Encik Zahiruddin bin Zubir, Penolong Pegawai Unit Pembangunan Bakat Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar. Baik, kepada semua bersedia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Itu dia pelepasan yang dilepaskan oleh Cik Zairuddin kita. Silakan Puan. Oh, sejuk pagi-pagi hari tu Dia ada pukul sekitar rumah, sikit-sikit kat rumah, mengaku kita mula sini. Yang tu kita dapat. Ada. Ada lampu. Okey. Ada.
kasih. Jangan lupa senyum. Ini biasa selamat. Jadi untuk anda mengetahui kedudukan anda di tempat berapa, jangan lupa untuk scan QR di nombor BIM dan scan untuk mengetahui kedudukan dan masa anda catatkan berapa. Okey, tahniah kepada peserta yang baru sampai. 21 kem di sebelah kiri, 10 kem di sebelah kanan. 1 jam 50 minit. Ya Allah, satu jam something. 1 jam something lah kan. Okey, sekarang ni bersama dengan saya adalah pelari untuk kategori lelaki terbuka 10 km. Okey. Apa khabar? Baik. Datang sini daripada Rawang. Ya. Daripada Rawang. Baru malam di Kuala Kangsar. Ya, betul. Sampai di Garis Ternama. Bersama kurang dengan Okey, tahniah. 1 jam 53 timing Kat sana. Jadi berapa lama? Satu tujuh. PB lah. Bukan. Untuk tahu siapakah yang terpilih untuk top 5 bagi kategori tersebut. Ya. Dan saya juga nak panggil jika anda I pun tak berhenti. keciciran dompet iaitu boleh scan QR code pada nombor BIM. Ada tu. Settle dah. Sana masih. Oh. Ya. Gambar guys. Seri. Sebelum kita settle. 20 Let's go. Balik rehat. Lepas tu kita sambung. Pusing. Kuala Kangsar. Kata dia ada. Dah habis lari. Sekarang dah pukul 5.25 minit pagi pun. Kawasan masih lagi aman, damai di Kuala Kangsar. Kan? Tengok tu ni. Burung-burung berkicauan semua. Unggas tengkerik. Oh. So, today is a good day. Banyak yang kita lalui for the first time. Salah satunya flag off pukul 3.30 pagi. Lepas tu aku dengan Emma pun masing-masing buat personal best
masing-masing. Lepas tu route memang tak teruk sangatlah, semuanya kebanyakannya semua flat jalan kampung. Cuma adalah lalu kat depan rumah tu ada bau-bau sampah ke, ada bau masak. bau masak, bau ikan apa semua kan. So tapi memang best, sejuk. Tak busy awal pagi kan, lepas tu masuk kampung. Siapa je yang bangun awal bagi buta ni. Lepas tu aku pun first time dalam aku punya lari ni, tak stop. Straight 10 km. It's a good achievement. Bangga juga dengan diri sendiri. So beza Emma tadi, dia 10 minit dia depan aku. Dia 1 jam 16 minit. Aku 1 jam 26 minit. Kedudukan aku adalah 25 pada men veteran. Emma 15 woman veteran. So Kuala Kangsar best. Kan. Kita semalam tidur pada awal. Lepas maghrib je. Kan. Terus prepare barang semua, prepare barang untuk pagi ni. Terus tidur. Pukul 1 aku dah bangun. Bertenaga. Dia sebenarnya fueling lah. Tadi kita fueling sebelum start tu. Aman Robovator tu boleh beli lagi lah, top up lagi. Aman Robovator tu memang sangat berguna. So 5 km just nice lah untuk top up. Lepas tu dia pun tak manis sangat. Ada gel lagi. Ada apa macam jelly. So okay guys, memang best. Kan buat hati kan, tak sia-sia terlalu jauh spend ni sikit kan. Very a new experience. Of course always a good experience. Kan walaupun event kecil macam ni, I mean kat Kuala Kangsar macam ni, tapi very manageable tau. Kesusun pukul 3 half marathon, pukul 3 sharp jam kat depan tu terus jalan kan. Tak payah tunggu traffic clearance. Sebab yelah kat sini pun memang jalan yang pun clear. So tak payah susah tunggu traffic clear ke apa. Lepas tu within half an hour kita punya 10 km terus flag off. Tak ada delay seminit pun, sesaat pun. So memang on time. Lepas tu kau dah sampai ke finishing line, kau scan QR code terus dapat kau punya result. Official result kan. Terus dapat. Padu. Kalau kat KL macam lambat. Water station banyak. Water station pun banyak. Manageable. Memang ni lah well organised lah. Kudos lah to the organizer of Kuala Kangsar Half Marathon. So best. Okay, jom kita balik. Kita refresh diri kita semua. Dan kita continue kita punya aktiviti di Kuala Kangsar Bandar Diraja. Okay, kita sekarang dah sampai di Istana Lama Kuala Kangsar. Betul-betul belakang Istana Baru Kuala Kangsar. Istana yang sangat antik, yang masih jaga struktur originalnya di zaman silam. Sejarah bangunan Istana Kenangan Bukit Candan Kuala Kangsar. Istana ini pada keseluruhannya dibuat daripada kayu. Wow. Dan juga dikenali dengan nama Istana Lembah atau kadang-kadang disebut juga Istana Tepas. Berdindingkan kelarai, berbumbung perabung lima dan perabung pisang. Sesikat telah dirancang oleh selepas banjir besar melanda Perak pada tahun 1926 geng. 1926 dah berpuluh ratus tahun lah. Tapi 100 years dah. Tengok dia punya struktur semua masih sama. Okay, cantik lagi. Dia punya, tapi dia maintain lah dia punya colour cat semua, dia cat lah. Tapi dia punya struktur, dia punya kayu-kayu ni semua masih lagi dipelihara. Cantik kan? So you rasa dalam ni semua dulu ada dayang-dayang semua ada duduk sini semua ke? Ada? Nilai estetika dan simbolisme bangunan. Dari sudut nilai estetika, bangunan Istana Kenangan melambangkan seni bina tradisional Melayu Perak yang mengagumkan. Pembinaan bangunan ini menggunakan kayu jenis keras terpilih, berdindingkan anyaman tepas. Okey, buluh dan beratapkan kayu belian. Wow. Paku-paku besi tidak digunakan dalam pembinaan bangunan ini sebab dia menggunakan teknik tanggam dan pasak. So tiada paku yang terlibat dalam pembinaan ini.
Semuanya hanya pasak saja. So tengok dia punya dinding, dia punya ni semua anyaman. Okey. Semua atas-atas semua ini dipasak. So istana mayat dalam latar perkembangan istana ini juga telah menyaksikan ia turut dijadikan tempat singgahan sementara jenazah kerabat diraja untuk disempurnakan sebelum dimakamkan. Secara langsung istana ini juga menyimpan memori suka duka kerabat diraja. Okey. Tempat simpanan dia adalah di sinilah. Di ruang ini. Yang sekarang tengah aku berdiri ni. Ini adalah tempat simpanan jenazah sebelum ianya dikebumikan di sini. Ini latar masa dan perkembangan. Dibuat pada tahun 1926. Lepas tu almarhum Sultan Iskandar Shah duduk kat sini daripada 1931 hingga 1933. Tak lama, 2 tahun saja. Lepas tu jadi istana tetamu kat sini. Lepas tu diukir sementara oleh pelajar Maktab Perguruan Sultan Idris. Oh, okey. Lepas tu dijadikan istana kenangan. Banyak dia punya transformasi penggunaan dia kat sini dan akhirnya jadikan sebagai tempat lawatan. Naik ke atas pula. Okay, dah sampai di ruangan atas dia. Oh, luar atas dia macam ni je. Dinding dia pakai anyaman ni. Memang anyaman. Kan ada dekat bawah tu. Di atas bumbung dia pun kayu. Ni raja kat sini. Besar-besar ni di tepi ni lah. So ni dia punya balerong lah. Balerong yang istana dulu. Kalau ada siapa-siapa yang nak dapat pangkat datuk apa semua, kat sini lah dia akan dapat. So orang kuat istana semua akan duduk kat sini. Semua sini. Sultan akan duduk kat sini. So konsep dia masih sama dengan sekarang. Yang sekarang ni konsep masih lagi mengekalkan konsep yang lama, cuma lebih moden dan sejuk. Tapi cantik lah. Pohon beringin, airnya tenang. Kawasan luar ni semuanya dijaga dengan bersih, cantik. So memang Dia sekarang berada di area Jalan Temenggung ni, dekat-dekat dengan arena Kuala Kangsar ni. Kita nak minum cendol bangsawan yang popular di Kuala Kangsar. So kita try dulu dia cendol tak pergi macam mana. So kita order ni apa? Dia punya ni cendol apa? Cendol kelapa laut. Cendol kelapa laut Afrika. Ni cendol pulut hitam. So di pulut hitam dia. Ni sagu. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beri anaf, iman rasa tanah, wakil nazar anaf. Kita try dulu. Cendol dia macam mana pergi. Kena gaul semua dulu. Ni nak makan cendol durian tak ada. Lepas dia pun dah kat situ. Ikut musim. Sekarang bukan musim durian. Ni cendol pulut hitam ni dekat situ dia tulis dia punya signature. So sekejap kita gaul dulu sampai dia sebati. Lepas tu baru kita rasa macam mana pergi dia. Dah ada. Dia kabutnya dia punya arrangement. Itulah pasal. Pasti dia punya sistem tak apa bagus sangat. Tengoklah kita pergi-pergi kita tanya macam mana nak order, nak apa semua. Dia bagi kena improve banyak lah kan, kena improve banyak.
Tapi bagi aku cendol dia ya. Sudah kangen tak dia. Tak kurang lemak lah bagi saya. Tapi tak manis. Jadi nak order dah semua dapat. Masih banyak Satu, sorry. Dan pada dia kena letak satu dekat belah sini. Kalau nak order, lepas tu letak kita order kat sini terus. Jadi orang tengok, ambil, paskan dekat sana. So bagi tahu juga, okey kat saya letak kat table. Semuanya kat sini dia ada tulis kat situ je. Jangan diri, order, bayar, ambil di food truck. Dia kena improve sebab dan di sini kita nampak banyak orang yang tak tahu macam mana nak order je. Banyak yang first timer datang. Lepas tu dekat tulis meja, lepas tu kertas yang dia ambil sistematik lah. Siapa yang bagi dulu apa semua. Sebab Kan? dia ambil dah cepat je. Tak kisahlah dapat memang cepat tapi macam Macam mana buat? First come first serve. memang ni tadi dia office officer dia main letak je kat sini. You tak tahu siapa yang memutuskan, siapa yang datang dulu, siapa yang dah kemudian, siapa yang dah dapat, siapa yang so tadi 2 kali dia datang. Mana buat kan kita punya Tapi rasa lah dia kurang lemak. Itu sebab I punya supu hitam. Meriah. Memang dekat asal sini ni saya jadi baik. Ada perut lagi manis. Jadi dah tahu langkah-langkah untuk membuat order makanan ni. Dah selesai kita makan cendol. Nak makan popiah pula. Kita bungkus popiah nak makan dalam tray sekejap lagi. Popiah orang lama kan. Ni betul-betul popiah otai. Korang kalau datang Kuala Kangsar nak sewa kereta, kau cari brother ni. Siapa nama dia? Muaz. Dia ada banyak kereta kat sini. Semua kereta dia orang TikTok kan. Semua bersih-bersih. Dia akan make sure korang dapat kereta semua dalam keadaan bersih. Kan? Setiap kali orang deliver, dia akan cuci dulu. Bila kau dapat kereta bersih. Ni salah satu kereta dia. Yang aku pakai selama 2 hari semalam ni. Kereta macam kereta sendiri kan. Ni toki dia. Kereta macam tak pakai. Kita orang jaga, orang bagi kita bersih, kita pulang balik bersih. Tu je. Terbaik kan? Okay, terima kasih. Sewa kereta Kuala Kangsar. Kau cari je dekat TikTok semua. Ada. So dia boleh buat servis. Korang datang naik train, dia boleh pick up dekat KTM komputer. So apa hal? Deal dengan Muaz. Mantap. Dia ada banyak kereta geng. Daripada Arus, Alza, Myvi, semua ada. Recommended. Recommended. Kereta pun elok. Bersih. Aku buat kereta macam selalu kereta sewa ni, walaupun dia punya luaran bersih, tapi bila ke bawah tu adalah lower arm ke exober ke apa kan. Lepas tu steering gegar-gegar apa. Ini buat macam buat kereta sendiri. So buat hati lah. Recommended lah. Walaupun pada lama rasa macam sedap je. Sampai aku fikir nak lepas ni pakai kereta Azia lah, senang. Kan? Friendly. Si minyak bermurah. Okey lah. Tak ada bunyi-bunyi ke apa? Itulah aku macam buat kereta sendiri. Tak ada lower arm, tak ada bunyi. Steering pun tak ada sengit, tak ada apa semua. Macam kereta sendiri pun belum tentu boleh jadi macam ni elok. So puas hati lah. Okay gang, ni token dia. Ni Mas. Deposit on the spot kita. Yang penting deposit pulang on the spot. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, jumpa lagi. Right. Okay guys, kita dah sampai di stesen kereta api Kuala Kangsar. Dan kita pun akan sampai anytime soon. Kita dah sampai ke penghujungnya. Kita nak pulang ke Kuala Lumpur. Bandar yang sesak dan hiruk mempikuk. Okay, besok kita ada lagi
2 hari leave cuti. Besok ada birthday Agong, hari Senin, hari Selasa, hari Wesak. So kita ada Isnin dan Selasa 1 dan 2 hari bulan 6 2026. So besok kita apa dia? Tuna orang tu cuti. Untunglah cuti. So besok kita sama pula lari kat Putrajaya. Maybe nak buat try 10 km lagi. Hari Selasa kita tengok macam mana. So kalau boleh kita nak memanfaatkan cuti ni dengan larian-larian. So aku rasa sampai sini saja kot. Untuk aku punya vlog larian yang pertama aku buat dalam aku punya channel YouTube kali ni. So hopefully aku boleh buat lagi sebab semalam pagi tadi lari bila nak pegang Insta360 tu it's not easy lah untuk aku. Struggle sikit lah sebab nak kena fokus, nak jaga kau punya breathing, kau nak tengok jalan, lepas tu banyak benda lah yang nak kena ni, nak kena jaga kamera, nak kena on off apa semua. So tengoklah macam mana keadaannya lepas ni. Sebab aku aja tak rajin nak buat, tapi aku kena a few time lah buat, baru rasa macam mana cara nak susun benda semua kan. Okay guys, thank you so much. See you the next time. Ciao.